Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict menyeru gerakan koperasi di negara ini untuk menerokai peluang baharu dalam digitalisasi dan ekonomi hijau. Menurut beliau, ekonomi hijau kini menjadi keutamaan global dalam menangani cabaran perubahan iklim, memastikan kelestarian sumber alam serta mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Tambah beliau, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang kini semakin popular juga merupakan satu lagi peluang yang boleh dimanfaatkan oleh koperasi untuk memaksimumkan penggunaan teknologi dalam operasi dan perniagaan. Ewan berkata perkembangan tersebut untuk mempelajari ilmu dan kemahiran baharu agar tidak ketinggalan dalam menggunakan teknologi terkini yang boleh membantu mempercepatkan proses kerja dan meningkatkan produktiviti koperasi. Beliau memberi contoh sektor pertanian dan agrotourism yang melibatkan koperasi dalam industri sawit yang perlu serius dalam mengikuti ketetapan MSPO 2.0 yang menekankan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Tambah beliau, ini penting bagi memastikan kelangsungan perniagaan selaras dengan keperluan dan kehendak pasaran dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Jom EdCo 2025 di ITCC Penampang semalam. Turut hadir dalam majlis tersebut adalah Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Khairul Dizaimi Daud, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan, Datuk Haji Zamri Saleh serta pelbagai pemimpin dan tokoh dalam sektor koperasi. Ewan juga menyatakan bahawa program Jom EdCo 2025 merupakan inisiatif penting dalam usaha merakyatkan koperasi ke akar umbi. Menurut beliau, program ini bukan sahaja turun padang tetapi juga sebagai platform untuk menyantuni anggota koperasi dan usahawan di seluruh negara serta menghebahkan kepentingan dan keistimewaan berkoperasi melalui pembangunan modal insan yang dilaksanakan oleh Institut Koperasi Malaysia IKMA. Jelas Ewan, koperasi bukan sekadar entiti ekonomi tetapi juga instrumen sosial yang mampu membangunkan masyarakat secara inklusif tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, status sosial, jantina atau keupayaan fizikal. Beliau juga menekankan kepentingan latihan dan pembangunan modal insan dalam memastikan koperasi kekal berdaya saing di peringkat domestik dan antarabangsa. Mudah-mudahan studio live hub TikTok show ataupun ini melahirkan jutawan-jutawan usahawan tempe Sabah ini. Dalam beberapa penanganan baru, so semuanya kita lakukan banyak kepada konsumen. First abaying tahniah. Lagi masuk terus banyak lagi bayi. Terima kasih semua yang sudah membeli. Lagi ada muka pelaris. Daripada saudara Isni, produk daripada Sabah. Ukuran kita siapa lagi? Boleh saya try. Bisnes yang semakin berkembang, perniagaan yang pertama-tama besar, jadi contoh kepada usahawan kayu. Dan mana sedap tadi, saya beli teman di sini untuk diedarkan kepada inspirasi kepada usahawan yang lain. Ruby sudah 10 tahun dalam perniagaan ini, dalam TikTok sudah 2 tahun. Satu pencapaian untuk recycle apa yang boleh di-recycle dan dijadikan produk yang sangat-sangat berguna. Ya, tren usahawan dan koperasi tokoh nasional. Buat pertama kalinya, 13 graduan program Master in Business Administration, Cooperative Management menerima ijazah mereka dalam satu majlis. Convocation penuh gemilang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, yang juga Chancellor Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM, menyempurnakan majlis convocation yang berlangsung di Dewan Tun Dr. Ismail World Trade Center, Kuala Lumpur,
Dalam ucapannya, Dato' Ewan menzahirkan rasa bangga atas kejayaan Okto melahirkan graduan sulung setelah hampir 2 tahun beroperasi. Beliau juga menegaskan komitmennya dalam memastikan aspirasi melahirkan kooperator profesional terus direalisasikan. Beliau menekankan bahawa convocation ini bukan sekadar satu pengiktirafan, tetapi juga permulaan perjalanan baharu bagi para graduan untuk menyumbang kepada sektor korporasi negara. Majlis turut dihadiri oleh barisan kepimpinan UKKM, termasuk Pro-Chancellor UKUBANG yang juga Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Sri Khairul Zani Daud, serta Naib Chancellor UKUB, Profesor Dato' Dr. Azali Mohamad. Sehingga kini, UKKM telah memperoleh akreditasi daripada MK bagi 9 program akademik, termasuk peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah dalam bidang keusahawanan dan koperasi. UKKM juga telah memulakan pengambilan calon bagi program Doctor of Philosophy Entrepreneurship dan akan membuka kohort pertama Doctor of Business Administration (DBA) pada Julai 2025. Untuk memastikan graduan UKKM terus relevan dengan keperluan industri, universiti ini sedang mengimplementasikan pendekatan web-based learning serta memperkenalkan program Open Distance Learning ODL bagi calon yang jauh dari kampus induk. Dato' Ewan turut mencadangkan agar UKKM meneroka bidang baharu seperti Business Data Analytics, pengurusan franchise, international business dan entrepreneurial leadership selari dengan kehendak industri semasa. Sebagai langkah melebarkan jenama UKKM ke peringkat antarabangsa, universiti ini telah memperoleh permit pengambilan pelajar antarabangsa yang akan bermula tahun ini. Dengan kepimpinan yang ada, UKKM kini bersedia menjadi institusi rujukan dalam bidang koperasi dan terus mengorak langkah sebagai universiti yang cemerlang di persada global. Tuhan telah tunjukkan bahawa kenapa kita kena sini pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama, wajib Ewan, program-program kementerian, CSR, begitu juga projek-projek pembangunan. Saya sangat menghargai bila hormat katakan dan sama-sama kita pada pagi ini. Salam Ramadan kepada semua kita. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau KESKOP kini bersedia untuk bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (PUWM) dalam membangunkan bakat keusahawanan di kalangan belia dan remaja di pusat kebajikan. Oleh keadaan menjadi harapan di jiwa mereka yang benar-benar mendapatkan perhatian juga bimbingan menuju kebaikan dan kebajikan dan berkesusahan. Dengan anak-anak dari rumah anak yang lepas pagi hari ini, Menterinya, Dato' Ewan Benedict menyatakan bahawa kementeriannya mengalu-alukan cadangan daripada pusat kebajikan, terutamanya rumah kanak-kanak, dalam mengenal pasti penghuni yang mempunyai potensi dan minat dalam bidang keusahawanan. Beliau menegaskan bahawa KUSKOP telah menyediakan pelbagai skim keusahawanan termasuk program Tunas Usahawan Belia Bumiputera atau TUBA yang boleh membantu golongan muda membangunkan kemahiran perniagaan mereka. Tambah beliau, walaupun terdapat kerjasama sedia ada antara kedua-dua kementerian, usaha ini boleh diperkasakan lagi, khususnya untuk rumah kanak-kanak. Dato' Ewan turut berharap agar pengetua rumah kebajikan dapat mengenal pasti penghuni yang berminat sekaligus membantu kementerian dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan belia yang berdaya saing. Pada majlis itu juga, Ban Rakyat telah menyalurkan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu dan RM6,000 kepada Rumah Anak Yatim As-Sakinah.
Sumbangan ini diharapkan dapat membantu keperluan kanak-kanak di rumah kebajikan serta memberikan mereka keceriaan di bulan Ramadan ini. Turut hadir dalam majlis ini ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Amizan Ali, yang juga Ahli Parlimen Papa serta Pengerusi Bank Rakyat, Datuk Muhammad Irwan Muhammad Mubarak.